Nah, pakai tongkat ni. Semalam dia bunyi pop dekat Alam, urat meletup. tu. Pakai tongkat saya tu. Aha, Allahu Akbar. Pelan-pelan. Itu tongkat tu memang saya dah standby lah. Terima kasih. Aduh. Kaki Teruk kanan. gaya tu. Dia dekat belakang lutut dia katanya ada bunyi pop. Oh. Dia dengar sendirilah bunyi tu. Pelan-pelan. Daripada mana ni? Daripada Semenyih, Selangor. Oh, Selangor. Semalam baru sampai pukul 2, pukul 3, pukul 4 dia. Okey. Boleh bang, slow bang. Nak gerak tadi tu, adik yang jaga dekat kaunter resort tu, dia cakap, oh kalau sakit ni saya ada orang yang pada hood saya boleh recommendkan, dia kata. Lepas tu saya cakap, tak apalah saya dah buat appointment dengan Tok Mat ni, cakap tu. Biar tu yang dia tahu okey. Masuk mai. Dekat saya ni ada ni. Dah pergi klinik lah belum? Sebab doktor tak ada semalam. Ni apa lutut ni? Apa panas kan dalam lubuk. Tak lupakan tongkat. Dia macam biasa jalan. Macam sembuhkanlah doa kan. Okey baik. Tidak langkah menjerit. Aduh. Tak tidur malam pun. So before come Langkawi jalan macam ni kan? Macam ni. Sebelum ni, lepas tu bunyi pop tu semua tak boleh. Habis. Saya tak dengar lah bunyi pop tu, dia cakap. Yelah, yang pop tu lutut. Salam dengan saya bang. Assalamualaikum Cik Muhammad. Macam mana bang? Alhamdulillah Cik Muhammad. Terima kasih banyak izin Allah ya. Ya, Alhamdulillah sangat banyak berkurangan dia. berkurangan. Hebat, saya serahkan tongkat ni bagi Cik Muhammad ya. Baik. Terima kasih banyak tadi bantu saya sejak awal tadi. Baik. InsyaAllah panjang umur kita jumpa di Semenyih. InsyaAllah. Okey lah, jalan macam biasa je. Keadaan balik. Tadi langsung kat Odin. Dia buat terterai kan. Sewa kereta ni ya. Okey bang lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Muhammad. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum.